Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah Puan Nik Suzana binti Nikmat serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya saya dapat membentangkan tugasan bagi kursus JKKO 1062 pada kali ini. Baiklah, bagi tajuk pembentangan saya ialah dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan berkaitan dengan guru komputen digital. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan 5 dasar utama pelaksanaan kurikulum di sekolah serta mengupas 3 essential question ataupun dikenali sebagai EQ yang berkaitan dengan kompetensi digital guru dalam pelaksanaan kurikulum. Baiklah, saya berharap melalui pembentangan ini kita semua dapat memahami bahawa kurikulum bukan sekadar aktiviti selepas waktu pembelajaran, malah merupakan satu medium penting untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, sosial, kepimpinan dan kemahiran digital. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Wan Afaf Raihana binti Wan Muhammad Zamani daripada kelas PPS 3 Sempang 8 dengan angka giliran 2025 1723 10114. Baiklah, pembentangan ini mempunyai 2 bahagian utama, yang di mana pada bahagian pertama ialah penerangan mengenai 5 dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum, yang manakala pada bahagian yang kedua pula ialah perbincangan mengenai 3 essential question atau dikenali sebagai EQ. Kenapa kita menggunakan EQ? EQ merupakan soalan berbentuk pemikiran asas tinggi yang memerlukan kita untuk berfikir secara kritis dan membuat hubungan antara teori dengan amalan sebenar. Seterusnya, dalam pembentangan ini terdapat 3 EQ yang saya akan terangkan, yang di mana EQ yang pertama membincangkan bagaimana kompetensi digital dapat diterapkan dalam pengurusan kurikulum selaras dengan perkembangan revolusi industri digital. Seterusnya, bagi EQ yang kedua pula, yang di mana kita melihat bagaimana guru kurikulum membentuk kompetensi murid serta meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan diri. Yang terakhir, untuk EQ yang ketiga, kita akan membincangkan tentang bagaimana konsep guru komputen digital mampu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Ketiga-tiga persoalan ini sangat penting kerana dunia pendidikan kini sedang mengalami transformasi digital yang sangat pesat. Oleh itu, guru bukan sahaja perlu mahir dalam mengajar, malah mereka perlu mahir menggunakan teknologi supaya pengurusan kurikulum menjadi lebih sistematik, menarik dan berkesan. Tanpa melengahkan masa, saya akan menerangkan tentang dasar pelaksanaan kurikulum yang pertama, yang di mana kelima-lima dasar ini menjadi panduan kepada semua sekolah di Malaysia supaya pelaksanaan kurikulum berjalan dengan teratur serta mencapai objektif pendidikan negara. Dasar-dasar yang tersebut ialah kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Yang kedua, iaitu penyertaan murid adalah wajib. Yang ketiga, yang di mana penyertaan guru juga adalah wajib. Yang keempat, iaitu kurikulum merupakan lanjutan kepada proses PDP. Seterusnya, yang terakhir merupakan penyertaan secara beramai-ramai tanpa diskriminasi. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Bagi dasar yang pertama, menyatakan bahawa kegiatan kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Seterusnya, ini bermaksud kurikulum bukan aktiviti sampingan ataupun sekadar untuk mengisi masa lapang sahaja. Tetapi, sebaliknya, kurikulum mempunyai kedudukan yang sama penting seperti pembelajaran di dalam kelas. Melalui kurikulum, murid dapat mengembangkan potensi diri secara menyeluruh daripada aspek intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial.
Sebagai contoh, apabila murid menyertai pertandingan pidato, mereka bukan sahaja belajar bercakap di hadapan orang ramai, malah mereka meningkatkan keyakinan diri, kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis. Begitu juga apabila murid menyertai unit penunifon seperti pengakal atau kadet remaja sekolah, mereka mempelajari disiplin, kepimpinan, kerjasama serta semangat bertanggungjawab. Jelaslah bahawa kurikulum melengkapkan pembelajaran yang diperoleh di dalam bilik belajar melalui pengalaman yang sebenar. Seterusnya, bagi dasar kedua, menyatakan bahawa penyertaan murid dalam kurikulum adalah wajib, yang di mana setiap murid diwajibkan menyertai 3 komponen utama iaitu 1. Unit beruniform, 1 kelab atau persatuan dan akhir sekali iaitu 1 sukan ataupun permainan. Mengapa penyertaan ini diwajibkan? Kerana hal ini, setiap murid mempunyai bakat yang berbeza. Jadi, ada murid yang cemerlang dalam akademik, ada yang berbakat dalam sukan, ada juga yang menyerlah dalam bidang kepimpinan ataupun kesenian. Dengan menyertai berbagai aktiviti, murid berpeluang menemui potensi diri mungkin tidak dapat dilihat semasa berada di dalam kelas. Selain itu, dasar ini turut menekankan peluang yang sama kepada semua murid tanpa mengira jantina, kaum, agama ataupun pencapaian akademik. Ini menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia mengamalkan konsep inklusif dan adil kepada semua murid. Seterusnya, untuk dasar yang ketiga pula ialah penyertaan guru adalah wajib. Ramai yang beranggapan bahawa tugas guru hanya mengajar di dalam kelas. Sebenarnya, guru juga memainkan peranan penting dalam menguruskan kurikulum. Jadi, antara tanggungjawab guru ialah dengan menyediakan takwim tahunan, merancang aktiviti, menyediakan kertas kerja serta memastikan semua program berjalan dengan lancar. Selain itu, guru juga bertindak sebagai bakat, memupuk disiplin, membentuk kepimpinan serta memastikan keselamatan murid sentiasa terjamin sepanjang aktiviti berlangsung. Tanpa komitmen guru, pelaksanaan kurikulum tidak akan mencapai matlamat yang diinginkan. Bagi dasar yang keempat pula, menyatakan bahawa kurikulum merupakan lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Apa maksudnya? Apa yang dipelajari di dalam kelas akan diaplikasikan melalui aktiviti kurikulum. Sebagai contoh, murid yang belajar tentang alam sekitar dalam mata pelajaran sains boleh menyertai kelab alam sekitar untuk menjalankan aktiviti penanaman pokok ataupun kitar semula. Melalui pengalaman sebenar ini, murid lebih mudah untuk memahami konsep yang dipelajari. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti berdasarkan objektif pembelajaran supaya setiap aktiviti mempunyai nilai pendidikan dan bukan sekadar memenuhi jadual sekolah. Seterusnya, saya akan pergi ke dasar yang terakhir, iaitu yang di mana dasar terakhir ialah penyertaan beramai-ramai tanpa diskriminasi. Semua murid berhak menyertai kurikulum tanpa mengira latar belakang keluarga, agama, bangsa ataupun kebolehan. Dalam masa yang sama, sekolah perlu menghormati kepelbagaian budaya serta mewujudkan suasana yang harmoni. Apabila semua murid diberi peluang yang sama, mereka akan belajar menghormati perbezaan, bekerjasama dalam satu pasukan serta membentuk semangat perpaduan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi asas kepada pembentukan model insan yang berkualiti. Jadi, baiklah, itu merupakan penerangan mengenai 5 dasar utama pelaksanaan kurikulum. Selepas memahami dasar-dasar ini, kita akan masuk ke bahagian yang lebih penting iaitu essential question. Dalam bahagian seterusnya, saya akan uraikan dengan lebih mendalam bagaimana kompetensi digital guru mampu mentransformasikan pengurusan kurikulum di sekolah. Bahagian ini juga akan disertakan dengan contoh aplikasi digital, situasi sebenar dan kepentingannya dalam era revolusi industri digital. Komunikasi, menghasilkan bahan digital yang kreatif, menyimpan dokumen secara selamat dan meningkatkan pelibatan guru. Oleh itu, guru pada masa kini perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital supaya mampu memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Teknologi bukan lagi satu pilihan, tetapi merupakan satu keperluan dalam memastikan pelaksanaan kurikulum menjadi lebih berkesan dan berkualiti. Baiklah, selepas kita melihat bagaimana kompetensi digital membantu guru mengurus kurikulum dengan lebih sistematik, kita akan beralih pula kepada essential question yang kedua. Dalam bahagian seterusnya, kita
kita akan membincangkan bagaimana guru kurikulum membentuk kompetensi murid serta mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri. Bahagian ini juga menarik kerana kita akan mengaitkannya dengan kemahiran 6C, literasi digital, kepimpinan, PLE, OER dan pembelajaran sepanjang hari. Baiklah, selepas kita memahami 5 dasar utama pelaksanaan kurikulum, kita akan beralih kepada bahagian yang paling penting dalam pembentangan ini, iaitu essential question ataupun EQ. Bahagian ini akan mengaitkan dasar-dasar yang telah kita bincangkan tadi dengan situasi sebenar di sekolah, khususnya dalam era transformasi digital. Essential question yang pertama berbunyi, bagaimanakah kompetensi digital dapat diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan kurikulum sejajar dengan perubahan dan tuntutan revolusi industri digital? Pada pendapat saya, soalan ini sangat relevan kerana dunia pendidikan hari ini tidak lagi bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata. Guru perlu bersedia menggunakan teknologi digital supaya pengurusan kurikulum menjadi lebih cekap, sistematik dan menarik. Sebelum saya menguraikan isi-isi yang terdapat dalam slide, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kompetensi digital. Kompetensi digital ialah keupayaan seseorang menggunakan teknologi secara berkesan, selamat, beretika dan bertanggungjawab bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Bagi seorang guru, kompetensi digital bukan sekadar tahu menggunakan komputer atau telefon pintar. Sebaliknya, guru perlu mahir memilih aplikasi yang sesuai, mengurus maklumat secara sistematik, berkomunikasi secara profesional, menghasilkan bahan digital yang kreatif dan menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Dalam konteks kurikulum, guru kompeten digital mampu mengurus aktiviti dengan lebih mudah berbanding kaedah manual. Sebagai contoh, jika dahulu guru perlu mencetak surat, menyusun fail dan mengedarkan maklumat secara bersemuka, kini semuanya boleh dilakukan melalui platform digital dalam masa yang lebih singkat. Ini menunjukkan bahawa teknologi bukan menggantikan peranan guru tetapi membantu guru menjadi lebih cekap. Isi pertama ialah perancangan aktiviti secara digital, yang di mana perancangan merupakan perkara yang paling penting sebelum sesuatu program dijalankan. Jika perancangan tidak tersusun, program akan menghadapi pelbagai masalah seperti pertubihan jadual, kekurangan maklumat dan kelewatan penyediaan dokumen. Oleh itu, guru boleh menggunakan aplikasi seperti berikut. Contohnya seperti Google Docs, Google Drive ataupun Google Calendar. Sebagai contoh, apabila sekolah ingin mengadakan hari kurikulum, guru boleh menyediakan kertas kerja menggunakan Google Docs. Kelebihannya ialah beberapa orang guru boleh mengedit dokumen yang sama pada masa yang sama dan perlu menghantar fail berulang kali melalui WhatsApp. Selain itu, semua perubahan akan disimpan secara automatik. Seterusnya, semua dokumen seperti surat, gambar, aktiviti, senarai, kehadiran dan laporan boleh disimpan di dalam Google Drive. Ini memudahkan guru mencari semula dokumen walaupun selepas beberapa tahun. Guru juga tidak perlu risau sekiranya komputer rosak kerana semua fail disimpan secara dalam talian. Manakala Google Calendar pula membantu guru menyusun jadual program. Guru boleh meletakkan tarikh mesyuarat, latihan, pertandingan dan tarikh penghantaran laporan. Aplikasi ini juga akan memberikan peringatan secara automatik. Sebagai bakal guru, saya melihat penggunaan aplikasi seperti ini mampu mengurangkan kesilapan dan menjadikan pengurusan kurikulum lebih profesional. Yang seterusnya iaitu isi kedua, yang di mana komunikasi lebih efektif. Baiklah, komite tidak mengetahui masa latihan, perubahan jadual atau tugas yang perlu dilakukan. Hari ini terdapat pelbagai platform komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan Google Meet. Sebagai contoh, guru penasihat kelab bahasa Melayu boleh mewujudkan kumpulan WhatsApp yang melibatkan semua ahli. Melalui kumpulan tersebut, guru boleh berkongsi jadual aktiviti, gambar program, tugasan serta peringatan dengan cepat. Sekiranya terdapat perubahan masa latihan kerana cuaca, guru hanya perlu menghantar satu mesej dan semua ahli akan menerima maklumat tersebut. Selain itu, Google Meet juga sangat membantu sekiranya mesyuarat tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Guru dan murid masih boleh berbincang walaupun berada di lokasi yang berbeza. Google Classroom pula boleh digunakan untuk memaknai bahan latihan, video, tugasan dan borang refleksi selepas sesuatu aktiviti dijalankan. Dengan adanya teknologi ini, komunikasi menjadi lebih pantas, teratur dan menjimatkan masa.
Namun begitu, guru juga perlu memastikan komunikasi dilakukan secara beretika. Contohnya, guru perlu menggunakan bahasa yang sopan, menjaga privasi murid dan tidak menghantar mesej pada waktu yang tidak sesuai. Ini menunjukkan bahawa kompetisi digital bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi juga menggunakannya secara berhemat. Seterusnya, isu ketiga ialah penghasilan bahan digital, yang di mana pada pendapat saya, ini adalah kemahiran yang paling penting bagi seorang guru pada masa kini. Guru bukan sahaja perlu mengajar, tetapi juga mampu menghasilkan bahan yang kreatif bagi menarik minat murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Canva untuk menghasilkan poster aktiviti kokurikulum. Jadi, poster yang menarik akan menyebabkan murid lebih berminat untuk menyertai program. Selain itu, Canva juga boleh digunakan untuk menghasilkan sijil digital, infografik, pembentangan, buku program, jawapan tugasan dan video ringkas. Guru juga boleh menggunakan CapCut untuk menghasilkan video promosi sesuatu program. Contohnya, sebelum kejohanan sukan tahunan berlangsung, guru boleh menghasilkan video pendek yang memaparkan suasana latihan, temu bual peserta dan aktiviti tahun sebelumnya. Video seperti ini dapat meningkatkan semangat murid untuk menyertai pertandingan. Selain itu, Google Slides boleh digunakan untuk menghasilkan pembentangan yang lebih interaktif semasa mesyuarat atau sesi taklimat. Melalui penggunaan bahan digital yang kreatif, mereka akan lebih fokus kerana mereka lebih tertarik kepada elemen visual berbanding teks semata-mata. Sebagai contoh, jika guru hanya membaca pengumuman daripada sehelai kertas, murid mungkin kurang memberi perhatian. Namun, jika guru memaparkan video pendek, poster berwarna-warni atau kuis interaktif, murid akan lebih berminat dan mudah mengingati maklumat yang disampaikan. Inilah kelebihan guru yang mempunyai kompetensi digital. Mereka bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi mampu menjadikan proses pembelajaran dan kurikulum lebih menyenangkan. Untuk rumusan EQ pertama, sebagai rumusan, kompetensi digital amat penting dalam rumusan kurikulum kerana ia membantu guru dalam merancang program dengan lebih sistematik, mempercepatkan komunikasi, menghasilkan bahan digital yang kreatif, menyimpan dokumen secara selamat dan meningkatkan pelibatan guru. Oleh itu, guru pada masa kini perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital. Baiklah, sebentar tadi kita telah melihat bagaimana kompetisi digital membantu guru dalam mengurus dan melaksanakan kurikulum dengan lebih sistematik. Kini, kita beralih kepada essential question yang kedua, iaitu bagaimanakah cara guru kurikulum membentuk kompetisi murid dan mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri. Persoalan ini penting kerana tugas guru bukan hanya memastikan murid hadir ke aktiviti kurikulum, tetapi juga membimbing mereka menjadi individu yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia serta menjaga kesihatan fizikal dan mental. Pada pendapat saya, guru kurikulum memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk sahsiah murid. Kurikulum merupakan tempat murid belajar melalui pengalaman sebenar. Di sinilah mereka belajar bekerja dalam kumpulan, menyelesaikan masalah, menjadi pemimpin dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam masa yang sama, guru juga bertanggungjawab memastikan murid sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat dan seimbang. Hal ini kerana murid yang sihat dari segi fizikal, emosi dan mental akan lebih bersedia untuk belajar serta aktif dalam semua aktiviti sekolah. Bagi isu yang pertama, iaitu membentuk literasi dan etika digital. Pada masa kini, hampir semua murid mempunyai telefon pintar dan menggunakan internet setiap hari. Namun begitu, penggunaan teknologi sahaja tidak mencukupi jika murid tidak tahu menggunakannya secara betul. Di sinilah peranan guru. Guru perlu mengajar murid cara mencari maklumat daripada sumber yang sahih dan bukan yang mempercayai semua perkara yang keluar di media sosial. Sebagai contoh, jika murid ingin mencari maklumat berkaitan pertolongan cemas untuk aktiviti unit beruniform, mereka perlu mendapatkan maklumat daripada laman web yang boleh dipercayai, bukannya sekadar video yang tidak diketahui kesahihannya. Selain itu, guru juga perlu mengingatkan murid tentang etika ketika menggunakan media sosial. Contohnya, dengan tidak menyebarkan berita palsu, tidak melakukan bully cyber, menghormati hak cipta, serta menjaga privasi diri dan orang lain. Selain itu, mereka juga perlu menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dalam talian. Jika nilai-nilai ini tidak diterapkan sejak dini di bangku sekolah, mereka akan menjadi pengguna teknologi yang tidak bertanggungjawab pada masa yang akan datang. Seterusnya ialah mengembangkan kemahiran abad ke-21 ataupun 6C. Kemahiran 6C terdiri daripada
communication ataupun dikenali sebagai komunikasi, collaboration iaitu kolaborasi, critical thinking ataupun pemikiran kritis, creativity iaitu kreativiti, karakter ataupun sosial dan citizenship iaitu kewarganegaraan. Semua kemahiran ini boleh dipupuk melalui aktiviti kokurikulum. Sebagai contoh, semasa murid menyertai pertandingan kawat kaki, mereka perlu berkomunikasi dengan ahli kumpulan supaya setiap pergerakan menjadi seragam. Mereka juga perlu belajar kerjasama kerana kejayaan pasukan bergantung pada kerjasama semua ahli. Selain itu, murid turut menggunakan pemikiran kritis apabila perlu menyelesaikan masalah yang berlaku semasa aktiviti dijalankan. Sebagai contoh, jika hujan turun ketika pertandingan sukan, murid perlu berbincang untuk mencari penyelesaian terbaik. Kemahiran kreativiti pula dapat dipupuk apabila murid menghasilkan poster, video ataupun persembahan bagi suatu program. Dalam masa yang sama, mereka belajar untuk membantu berdisiplin dan menepati masa. Sebagai khususnya, murid belajar menjadi warga negara yang memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk murid yang kompeten. Jadi, kurikulum bukan sahaja untuk murid menjadi satu aspek kepimpinan, malah melahirkan individu kerjasama sahsia dan yang diperlukan pada apa yang hubungan dua yang berkesan. Murid akan menjadi individu yang kita beralih bertanggungjawab dan bersedia menghadapi kepimpinan dan kerjasama. Kurikulum baiklah platform terbaik bagaimana murid masuk hadapan sebagai akan beralih kepada seorang murid nanti iaitu bagaimana konsep guru kompeten jika dia akan belajar berkesan melaksanakan kurikulum di sekolah. Dalam bahagian terakhir ini, saya akan memulainya mungkin murid berasa malu apakah teknologi terhadap ini. Dengan bimbingan belajar, mereka akan membentukkan murid bercakap di hadapan orang ramai. Selain itu, sebagai aktivitinya, hubungan guru bahawa kurikulum memainkan peranan yang sangat penting dalam itu murid yang arkitek perlu bersama-sama saling menghormati, malah dari aspek dan membantu antara komunikasi, kerjasama, saksi yang amat penting apabila murid memasuki pekerjaan kelak. Murid akan menjadi individu yang lebih banyak bergerak bertanggungjawab dan bersedia menghadapi cabaran essential question. Baiklah, ini melihat bagaimana menggalakkan pembelajaran sebagai hayat tak akan beralih pada essential question hanya berlaku iaitu bagaimana konsep guru boleh belajar di mana-mana sahaja melalui pelbagai pelaksanaan kurikulum di sekolah. Dalam bahagian terakhir ini, saya akan dialihkan ke open education yang menguasai teknologi LE, personal learning environment, semakin adaptation, kenal kursus dalam talian. Kedua, guru sebagai muslim lainnya menggunakan platform guru terutama kurikulum memainkan peranan yang sebagai contoh dalam murid-murid yang dalam bidang robotik bukan sahaja dari segi pembelajaran atau malah dari segi aspek kepimpinan. Jika mereka komunikasi, kerjasama, sahaja belajar teknik mengambil gambar, jika memiliki platform yang berkesan, inilah yang akan menjadi individu yang lebih terakhir, bertanggungjawab, murid tidak hanya bergantung pada guru semata-mata, tetapi mampu mencari ilmu secara tinggi dengan melihat bagaimana akan membentuk kompetensi murid. Tak akan beralih pada essential question kerana dunia sentiasa bagaimana konsep dan murid dan sentiasa meningkatkan keberkesan agar tidak ada kurikulum di sekolah. Dalam bahagian terakhir ini, saya akan memulaikan kesan positif guru yang selain teknologi terhadap guru juga perlu mempelajari sejarah dan pembentukan murid sebagai contoh semasa aktiviti sukan atau pertukaran sebagai kesimpulannya guru kurikulum memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk murid yang kompeten dalam asas sahaja dan kemahiran guru boleh dari aspek kepimpinan, komunikasi, kerjasama, sahaja dan kesadaran murid. Dengan hubungan guru yang berkesan, murid akan menjadi individu yang kreatif, bertanggungjawab dan bersedia menghadapi seperti pemakanan seimbang, tidur yang mencukupi dan penggunaan gadget serta kita melihat bagaimana untuk murid yang sihat dari segi akan beralih kepada essential question aktif, bermotivasi dan bagaimana konsep guru kompeten jika mampu meningkatkan keberkesan bagi melaksanakan kurikulum di sekolah. Sebagai bahagian terakhir, saya akan kurikulum memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu murid yang kompeten bukan sahaja dari pembentukan murid malah dari aspek kepimpinan, komunikasi sebagai jadi. Bagi isi yang kedua, baiklah, seperti tadi kita telah meningkatkan bagaimana guru dan motivasi dapat bentuk salah satu cabaran dengan kurikulum ialah keberadaan murid kepimpinan sistem pelajaran menyertai aktiviti. Sekarang kita ada yang essential kurikulum yang berasal atau bagaimana konsep guru apabila jenuh menggunakan teknologi kecerdasan dan pelaksanaan kurikulum tersebut. Soalan ini memberi fokus kepada guru sekolah sebagai pertama dalam memastikan setiap aktiviti kurikulum dapat dijalankan
aktivitas interaktif menarik dan memberi impak serta berkongsi gambar pencapaian apabila kita membuat tentang guru komuniti digital, kita tidak bermaksud bahawa mereka mahir dalam semua aplikasi teknologi. Mereka akan berasa sebaliknya dalam bersemangat mengistifatkan diri dalam selain belajar dan berani mencuba teknologi baharu. Selain itu, penggunaan teknologi dan sosial mencanggah jemput atau penghargaan era pendidikan digital hari ini, murid lebih tertarik kepada pembelajaran yang mereka akan berasa usaha yang video, permainan, interaksi aplikasi. Oleh sebab itulah, teknologi bukan sahaja menghidupkan keseluruhan dan menjadikan malah meningkatkan semangat penggunaan murid dalam sumber relevan dengan perkembangan semasa. Bagi Ismail, seperti ini juga yang menjadi contoh kepada murid dalam menggunakan teknologi secara beretikat digital. Guru merupakan contoh kepada murid. Jika guru menggunakan teknologi dengan baik dalam juga belajar mengamalkan perkara bersama pembelajaran sepanjang hayat bermaksud menunjukkan cara memberi maklumat daripada sumber yang sahih menyatakan sumber itu sebagai seorang apabila kita perlu menunjukkan kepada murid serta menjaga keselamatan orang lain dalam bangsa di mana-mana sahaja juga boleh mengingatkan guru supaya tidak berkongsi maklumat peribadi di media sosial dan sertifikat documentation sebagai webinar kemahiran seperti ini sang minat dalam bidang dunia digital guru boleh incarkan manfaat tapi juga ada ekspres secara dalam berita palsu penggunaan data dan cara salah. Oleh itu, guru kompeten atas asas penggunaan teknologi platform tetapi terdapat penggunaan cara ini beretika dan bertanggungjawab sistem pembelajaran tidak terletak kepada buku teks atau buku bagi keseluruhan pembentangnya. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa anak dan belajar sepanjang hayat teknologi sentiasa berkembang bukan sekadar aktivitas ilmu namun yang selain pelaksanaan kurikulum serta dukungan kepada sekolah untuk memastikan setiap program disarankan secara terancang, inklusif dan mencapai objektif. Sebentar tadi kita telah membincangkan bagaimana guru kurikulum dapat berlaku kompetisi murid dan sendiri dalam memainkan peranan yang sangat besar dalam kaidah sekolah majalah sahaja kurikulum. Sekarang kita akan melihat sesuatu teknologi mampu bagaimanakah konsep guru komputer digital dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kurikulum dihasilkan bahan soalan ini mesti fokus kepada menjadi individu yang utama dalam memastikan setiap aktiviti kurikulum. Dalam masa yang sama, guru juga dapat membentuk murid dan memberi impak kepada abad ke-21 seperti komunikasi. Apabila kita membuat tentang guru komunikasi digital, kita tidak memastikan guru itu mahir sebagai aplikasi teknologi. Sebaliknya, seorang guru pada masa ini bukan sekadar bahasa ilmu belajar, tapi juga menjadi pembelajar, pembimbing dan pembelajar teknologi yang perubahan dalam dunia pendidikan digital. Pada era kita perlu sentiasa meningkatkan kembali lebih tertarik kepada pembelajaran melahirkan generasi yang suka sahaja video dan mainan dan aplikasi yang lain. Oleh itu, dan mesti yang menghadapi kesabaran dapat menjadi akhir kata. Saya berharap pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk malah pelaksanaan juga serta peranan kepada murid dalam memastikan digital dalam memastikan kurikulum terus relevan dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.